Okey, sekarang ni kita nak masuk di dalam Nori Glass Villa yang mengamalkan ataupun mengenengahkan konsep modern minimalis. Ini look daripada luar. Glass Villa ni dah 5 tahun beroperasi. Okey. So latar belakangnya kami mengamalkan konsep Glass Villa, Okey. dan berteraskan minimalis. Okey. So Nori Villa ni terletak pada tanah yang berukuran lebih kurang 2 ekar. Okey. 2 ekar. So kami ada total 7 bilik di sini. So and kami juga mengamalkan sistem privacy. Maksudnya kalau siapa-siapa datang, dia saja yang tinggal, tak ada orang lain. Okey. Maafkan saya. Saya sebenarnya terlalu letih. Yelah, kita dah pernah mengembara. Okey, tak apa. Saya lupa saya sedang bekerja sekarang ni. Ni saya nak tunjukkan salah satu bilik yang ada di villa ni. Bilik ni memang sangat istimewa. Saya dah masuk dah tadi. Tapi kali ni saya bawa lagi sekali. Saya kongsikan kepada penonton. Kalau nak tahu apa yang istimewa saya katakan tu, mari. Ikut saya. Konsep penginapan kami dikategorikan sebagai homestay, ataupun kami panggil villa stay lah. Kami panggil villa stay. Dan kalau siapa yang datang untuk mengalami untuk merasai keunikan villa berlatar belakangkan flora dan fauna, bunyi kicauan burung dan juga bunyi-bunyi aliran air sungai. Yes, kami dah tempat yang terbaik sekali. Selain itu, apa keunikan yang sangat menarik di sini? Okey, tanah kami terletak di antara 2 batang sungai. 2 batang sungai di mana sungai tu dua-dua boleh dimandi. Baik, Tuan Faizul, sedikit nasihat untuk anak-anak muda kita. Kan, yang mana mereka mungkin ada berminat untuk nak mengusahakan perniagaan dalam nak desa ni dan sebagainya, tapi tak tahu macam mana nak mula, tak tahu cabaran liku dia apa semua. Jadi ada nasihat yang Tuan Faizul boleh berikan kepada mereka? Bagi saya yang penting pasang niat. Selepas dah pasang niat, kita okey, dalam hidup ni memang kita tak boleh bersorang. Memang tak boleh. Kita tak boleh buat benda semua seorang je. So kemungkinan untuk berjaya tu kurang. So kita dalam hidup ni kita kena pandai meminta tolong. Saya rasa baik kita bincangkan dengan orang yang dah pakar, orang yang dah lebih tahu, orang yang dah lebih banyak pengalaman, orang yang dah banyak lalu semah tu daripada sebelum kita. Ya, betul. So mereka akan, InsyaAllah mereka akan tunjuk jalan yang benar lah, yang mungkin lagi better lah. Betul. Jadi ringankan mulut. Betul, ringankan mulut. So kita tak payah nak butuh semah yang mereka dah lalu. Kita boleh ikut laluan mereka, dan kita kemudian baru kita akan tahu ke mana arah tuju kita. Bila kita bercerita tentang rezeki, memang ada orang yang dikurniakan sangat murah dan ada orang yang dikurniakan tidaklah seberapa, tapi semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita perlu buat hanyalah usaha dan tawakal. Kan? Kalau nak berjaya ni, kita kena bangun pagi. Macam Nabi SAW ada bersabda, bermaksud bangunlah di pagi hari, mencari rezekimu dan melakukan tugasanmu, kerana hal itu membuatkan keberkatan dan kejayaan. Hadis riwayat At-Tabrani. Nabi sendiri sarankan kita untuk bangun pagi. Oleh itu, bangunlah pagi semua anak-anak muda. Sekian saja daripada saya, Syarul Kamal, untuk episod kali ini. Semoga bermanfaat dan teruskan bersama dengan saya di episod-episod yang akan datang, kerana ada ramai lagi desa-desa muda yang saya akan menemu ramah, juga lokasi-lokasi nak biasa yang unik dan menarik. Segalanya hanya dalam Travelog Desa Brunei Muda. Assalamualaikum.